Saya takutlah kalau saya kalah nanti. Kita harus percaya pada kebolehan diri. Betul juga kata awak, ya. Itu dia. Nanti Wijaya. Dia lagi besar dan lagi perkasa dari saya. Kalau saya kalah, saya akan mati dihukum. Saya tak nak lawanlah. Bolehkah awak langgar perintah Sultan? Saya nak larikan diri dari kampung ini, dari negeri ini. Saya tak nak lawan dengan Panglima Nadi Wijaya. Jangan kau berani larikan diri. Kalau esok aku tak nampak kau, kau tahulah apa aku akan lakukan kepada kawan-kawan kau. Dan besok aku mesti menang. Kalau aku kalah, kawan, bawa mereka. Lepaskan kawan-kawan aku. Hari ini habis juga riwayat kau dan kawan-kawan kau semua. Boleh tak saya kalahkan dia? Tentu boleh. Jangan takut, Padang. Awak dah pun pernah kalahkan Gegasi. Ya, terima kasih, Muni. Ya, Badang kuat. Badang kuat. Badang akan kalahkan Panglima yang berdebah itu. Perlawanan kekuatan di antara Panglima dari Singapura dan Kalinga akan bermula. Sebagai ujian pertama, silakan Panglima Nadi Wijaya angkat batu besar itu. Sekarang giliran Panglima Badang pula. Badang! 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 Lari, Muni. Selamatkan diri. Saya tak apa-apa. Terima kasih, Badang. Muni! Kita bukan di rumah. Kita di kampung lain. Kawan-kawan tahu tak, mengikut cerita orang tua-tua, batu yang diangkat oleh Badang dilontarkan ke muara Sungai Singapura. Muara ialah tempat di mana air sungai mengalir ke laut.
Selain dari tempat di mana badang melemparkan batunya, Sungai Singapura ini sangat penting. Dahulunya, ia tempat di mana banyak kapal-kapal berlabuh. Sebab itulah ia dikenali sebagai Pelabuhan Singapura. Kapal-kapal ini membawa ramai peniaga dan barang-barang untuk dijual beli. Sekarang, kita tidak dapat lihat kapal-kapal itu lagi kerana Pelabuhan Singapura sudah beralih tempat. Yang dapat kita lihat sekarang ialah teksi sungai, bot-bot kecil yang membawa pelancong. Daerah Sungai Singapura ini kini menjadi tempat di mana orang ramai bekerja. Di sini terdapat banyak bangunan tinggi dan pejabat. Sungai Singapura yang bersejarah ini masih merupakan tempat penting di Singapura.